Kalau nak cari makanan yang sedap kena dengan tekak orang Semenanjung dekat Labuan ni guys, memang payah ataupun hampir tak ada. Bukanlah dia kata tak ada sebenarnya makanan yang sedap, tapi tak kena dengan tekak orang Semenanjung yang duduk kat Labuan ni. Hampir semua makanan yang sedap-sedap kat Labuan ni semuanya sedap kat tekak orang Sabah ataupun orang Labuan. Tapi untuk orang Semenanjung macam aku yang baru pindah duduk kat Labuan ni, cari makanan yang sedap memang susah guys. Kena pusing satu pulau cari, itu pun belum tentu dapat jumpa. Goreng pisang pun nak cari yang sedap payah guys. Ada goreng pisang yang berminyak, ada goreng pisang yang keras macam batu pun ada. Tapi itulah cerita je kat Labuan ni guys. Banyaknya main hentam je berniaga. Tapi hari ni dekat dataran food truck Labuan kita singgah makan lah dekat satu-satunya kedai yang berniaga sini, iaitu tempat biasa. Diorang jual nasi lemak, diorang jual nasi padang, diorang jual nasi kandar, diorang ada jual apa lagi? Diorang ada jual ayam gepuk. Macam-macam lah. Harga bermula daripada RM5 dan paling mahal RM15. So RM5 ada, RM10 ada, RM15 pun ada. Dan depan aku ni kita ada sepinggan nasi padang guys. Nasi padang ni antara makanan yang aku rasa susah nak jumpa kat Labuan ni. Aku rasa dia seorang je yang jual nasi padang dekat Labuan ni. Kalau nak cerita nasi kandar mungkin ada 2-3 tempat. Dia punya garnishing memang cantik guys. Macam mana dia orang paparkan dalam menu, macam itulah kau dapat. Cantik susunan itu satu persatu. Jadi dalam sepinggan nasi padang ni kita ada gulai pucuk ubi, kita ada sambal kentang, kita ada sambal hijau ataupun sambal hijau, kita ada daging dendeng. Daging dendeng ni tak adalah banyak mana. Dia punya portion untuk gulai ni macam 1 sendok, dia punya kentang 1 sendok, sambal hijau 1 sudu, daging dendeng 1 sendok, ada keropok ikan, ada ikan masin dengan nasi lah. Lepas tu atas tu dia tabur dengan kuah gulai. Tengah cerita ni guys, kecoh lidah tu. Dan untuk pairingkan dengan nasi padang ni, kita minum dengan teh botol. Teh botol ni popular kat Indonesia lah. Zaman-zaman aku melancong ke Indonesia dulu, ni antara minuman yang favourite lah. Jadi kat sini je dia jual guys. So kita tak nak buang masa, kita nak makan sini nasi padang. Bini aku cakap sedap gila bang nasi padang, sedap gila babi nasi padang. Kita try Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba guys. Oh, sedap guys. Memang sedap. Dia punya masakan ni pada aku cukup semua rasa. Pucuk ubi dia ni tak layu. Oh, berlemak pucuk ubi dia ni. Dia punya kentang ni, boleh rasa sambal-sambal tu, manis-manis dia tu. Sambal hijau dia ni, kita try sambal hijau pedas. Tapi sayang guys, sambal hijau dia ni tak pedas langsung. Level apa kau tak tahu sambal hijau. Tak pedas langsung sambal hijau kau ni. Bagi orang yang suka makan pedas, sambal hijau dia ni memang budak-budak pun boleh makan guys. Lepas tu ni dia punya daging dendeng. Aku ni tak pernah lah makan daging dendeng, tapi ni mungkin first time kot. Oh, daging lembut. Sedap. Memang sedap. Dia punya gulai, dia punya kuah yang dia tabur atas nasi ni memang sedap. Beraroma, ada rasa lemak-lemak. Makan dengan pucuk ubi dia ni, dengan daging dendeng memang ngam tu. Dengan sambal hijau. Kita try dengan ikan masin ni pula guys. Puas hati lah. RM15 macam ni memang cantik. Bismillah. Boleh rasa dia punya gulai pucuk ubi, daging dendeng, ikan masin, kuah gulai. Memang ngam. Memang ngam. Yang tak ada dalam menu nasi padang dia ni, otak lembu. Otak lembu kena ada bang. Abang, otak lembu. Buat sekali otak lembu. Tu barang rare tu. Kalau kau pernah pergi Indonesia, makan otak lembu baru kau tahu dia punya naik macam mana guys. Untuk satu pinggan yang dihias dengan cantik, dengan sempurna ni, ada pelbagai rasa. Ada rasa daging dendeng, ada rasa pucuk ubi, ada rasa sambal kentang, ada rasa ikan masin. RM15. Ini level murah dekat Labuan. Patutnya dia kena jual RM22, tapi dia jual RM15. Murah tu. Bismillah. Sedap. Abang boleh ambil kuah gulai sikit bang. Kuah gulai. Kuah gulai dia ni padu. Dia punya daging dendeng ni. Ni daging dendeng ni guys. Untuk portion daging dendeng ni tak adalah banyak dia bagi. 1 sudu je, sebab aku faham lah daging kat Labuan ni mahal kan. Tapi daging dendeng ni memang sedap. Ini kalau bahasa mudah dia, berada ni masak dengan kasih sayang. Dan dia tak terlekut bahan. Itu bahasa mudah nak kata sedap. Cukup rasa masin, cukup rasa pedas, cukup rasa manis dia. Memang ngam. Padu sedap. Sambal geprek geng, sambal yang pedas. Kita makan
sambal yang pedas. Nasihat aku untuk orang yang suka makan pedas, nak makan nasi padang ni, jangan minta sambal hijau kan. Minta sambal yang pedas. Bismillah. Pedas dia dah 5 guys. Ni dah jam 6 ni bang. Dah jam 6 ni. Pedas. Tingkatan 2. Pedas. Sedap. Ni kuah gulai yang diorang tabur atas nasi ni lah. Ni kuah gulai dia, kita try guys. Kuah gulai dia. Bismillah. Sedap siup. Sedap. Yang ni kuah gulai pucuk ubi tu bang. Gulai pucuk ubi dengan daging dendeng ni memang ngam teruk. Memang sedap. Aku excited sebab biasanya kalau orang yang jual RM15 ni dia cincai-cincai je. Tapi ni dia susun satu-satu. Jadi kita nak makan tu kita rasa seronok. Sebab apa? Mata kita makan dulu, cantik hiasan itu, bau mulut kita makan. Ni. Berpeluh kan. Aku boleh rasa dia punya gulai pucuk ubi, dia punya sambal kentang, sambal hijau, daging dendeng. Mix of flavor dalam mulut, memang best. Ini kalau kau tanya aku, one of the best kat Labuan. Jadi kalau kau orang Semenanjung yang ada plan atau mencuti ke Labuan, ataupun orang Labuan sendiri yang tak pernah makan nasi padang, nak cuba makan nasi padang, kau boleh datang sini geng, dekat dataran food truck Labuan. Tempat biasa, try dia punya nasi padang. Ada daging dendeng, ada ayam goreng berempah, ada macam-macam lagi guys. Ni one of the best. Jadi berbekalkan RM15 daripada poket bini aku dapat sepinggan nasi padang. Ada keropok, ada gulai pucuk ubi, ada timun, ada sambal kentang, ada sambal hijau, ada daging dendeng dengan nasi dengan kuah gulai yang sedap. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Sedap boy. Serius sedap. Bini aku siap sedap gila babi.